15 Baik. Nanti Tunggu sampai berarak kan, boleh tengok sekali kan. nanti sebagai Satu cara. Kan makan-makan kan tunggu sebab perarakan 12.30 tak lama lagi kan. Boleh tengok-tengok kan. Tapi speaker dia kat depan je sebab dia tak nak bising-bising sana. Jemput. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sekarang ni sedang berlangsung jamuan makan dan waktu sekarang menunjukkan 12.25, lebih kurang 5 minit ataupun beberapa minit saja lagi dia akan berhenti untuk mengumumkan ketibakan pengantin. Okay, jom kita tengok tetamu-tetamu yang hadir hari ini. Besar tempat ni kan, besar. Yang ni tempat tetamu-tetamu makan. Dekat tempat tetamu makan ni kita tak ada sediakan speaker lah. Bising-bising kat sini tak ada. Ni macam makanan tambahan. Nampak ada cendol. Okay. Makanan tambahan. Ni menu makan dia. Ni tempat ambil makan. Sampai sana hujung tu. Yang dalam ni untuk kat keluarga, ruangan menunggu, ruangan santai. Ni ada dessert, ada apam balik, makanan-makanan dekat sini. Dekat sini pun muzik sayu-sayu je, dia tak ada mengganggu tetamu-tetamu kita nak makan. Okay, ni lah Astana Putih Garden Wedding. Okay, yang ni ruangan keluarga. Mana kita nak buat acara apa semua kat sini. Kat sini je speaker berbunyi. Kalau bising pun kat sini saja. Okay, kejap lagi saya akan letak kat sini. Bermakna saya akan ambil view macam ni lah. Semasa majlis perarakan tu saya akan ambil view macam ni untuk penonton-penonton saya di YouTube tengok. Macam ni lah contoh dia. Okay. Sekarang ni terus ke Pelamin. Okay, masa tu lah saya akan selawat, saya mengumumkan ketibaan. Ini masa laluan macam ni. Okay guys, saya pun nak ready di konti. Konti saya sebelah sana. Mungkin saya akan bergerak pergi ke sana. Pengantin kita akan melalui situ. Daripada situ akan lalu kapet putih ni terus sampai Pelamin. Jadi saya akan ready kat sana lah. Ni kawasan-kawasan dia. Tetamu kita dah memenuhi ruangan Astana Putih. Okey lah. Jangan lupa like, subscribe video aku. Like dan juga subscribe. Okey. Terima kasih support saya. Bye. Okey guys, alhamdulillah nampaknya majlis kita hampir selesai. Waktu sekarang sampai jam 3.12 minit petang. Sekarang ni pengantin kita sedang acara memotong kek sebagai satu simbolik sempurnanya majlis perkahwinan kita pada hari ini. Saya ikutkan acara memotong kek 1.30. Kan satu cara majlis. Nanti ni dia macam lambat sikit lah. Nampak ni 1.30 petang memotong kek. Lepas tu sesi bergambar. Sekarang ni dah pukul 3. Pukul 3 berapa tu? 3.13. Layan je lah. Nak buat macam mana kan? Sebab kita ikut satu cara, tapi timer tu kadang-kadang dia tak sama, mengganggu lah. Cara dia bagi betul dah, cantik dah cara. Cuma time, masa yang kita nak panggil dia orang tu sebabkan ada gangguan, tetamu nak bergambar. Kat situ lah kadang-kadang berganggu. Yang satu keluarga pengantin tuan rumah ni, kat rumah keluarga tuan rumah ni terlalu ramai sangat. Jadi bila ramai, dia orang nak bergambar. Jadi bergambar dekat Pelamin tu dah jadi terhad. Dia orang tetap nak bergambar pengantin dekat meja makan pun nak bergambar kat meja makan. Pengantin bangun nak pergi ke tempat tu pun dia nak bergambar sambil berjalan tu kan. Jadi gangguan kat situ. Sepatutnya ada orang yang sepatutnya menonjolkan, cintakan kepada penonton-penonton semua ataupun kepada orang semualah, semua orang berkenaan dengan tu cara ni. Kalau ikutkan dengan kacau, saya sampai suara serak naik. Silap minum air sejuk pula naik. Okeylah, saya selesaikan. Saya sampai pukul 4 petang. Jadi saya nak habiskan, saya buat video lagi. Okay guys, bye. Nampaknya waktu sekarang
terakhir. Pengantin kita sedang fotografi lagi. Sana Astana Putih yang masih ada orang lagi, jam 4 petang. Okay, saya pun dah nak siap, dah nak kemas. Kita bagi peluang satu lagu. Okay, saya nak pergi dekat sini sebenarnya. Saya nak pergi dekat Banting, Dewan Kahwin Cantik. Okay, Garden Wedding Hall. Makanan terbaik, package all in lengkap, Astana Putih Garden Wedding. Ni nombor telefon dia. Kiranya anda berminat, boleh terus berhubung nombor telefon dan balik. Tuan rumah pun kumpul lauk. Ada yang pun nasi, lauk. Jemputan 700 orang, tapi saya tengok tadi ramai juga yang datang. Ramai, memang ramai. Rasanya 1000 lebih. Cuma pihak wedding ni, pihak Astana Putih ni menyediakan makan cukup. Berlebihan nak lagi. Bermakna walaupun 700 pack, 700 jemputan, ada lebih. Mereka sediakan lebih lah untuk makanan-makanan. Okey, pukul 4 petang. Okay, habis. Lagu saya masih putar. Saya akan buka speaker yang pertama, speaker yang kedua dekat ujung sana tu. Bawah dia ada monitor yang hadap ke pengantin. Yang atas 15 tu stop, hantar ke depan. Ni pun hantar ke depan. Okay guys, jumpa lagi.